Hi guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Cimadi Malik. Okay guys, dalam video kali ni saya nak review sebuah monitor bersaiz 14 inci daripada Arzopa. Okay, jadi jom kita tengok. Ini dia monitor 14 inci saiz dia, daripada bucu sini ke bucu sini. Dia punya spek dia adalah screen IPS, ultra wide viewing angle, HDR technology, 1080p Full HD, ultra lightweight, Type C, HDMI dan ultra portable. Ini adalah ciri-ciri asas untuk sebuah monitor daripada Arzopa ni. Dan okey, dia punya port dekat tepi ni lah. Okey, bahagian tepi sini dia ada satu lubang kecil. Ini adalah speaker. Okey, kiri dan kanan. Dan atas tiada apa-apa, bawah cuma ada getah getah ujung dua ni yang mana kita nak letak supaya dia tak tergelincir. Dan di bahagian bawah ni pun ada dia punya kaki kita boleh buka macam ni. Alright, sudut maksimum untuk kaki ni kira-kira 80 darjah. Okey, kalau kita tegak macam ni 80 darjah. So ni dia punya maksimum sudut. Kalau kita nak simpan, kita just kepak macam ni, dia akan masuk slot dia lah. Alright. Okey, di sini bahagian tepi ni ada dua port USB-C. Ini untuk power supply biasanya. Dan sebelah dia adalah port mini HDMI. Atas ni ada button ada 3 button. Button yang atas sekali ni adalah button power untuk kita on dan off monitor ni. Kemudian ada button volume up, volume down, ataupun button kita nak select lah kalau kita nak setting brightness ke color ke. Dan button satu lagi ni adalah untuk on screen display. Ni kalau kita tekan, dia akan keluar lah setting-setting yang keluar, macam brightness, dia punya resolution apa semua tu lah. Okey, tak apa, nanti saya akan tunjukkan. Dan lain tak ada apalah. Okey, memang simple. Bahagian belakang ni pula ada stiker lah. Jom kita tengok apa yang tertulis pada stiker tu. Okey, ada jenama Arzopa Portable Monitor model A1S. Okey, WEE. Okey, ni tak perlulah saya nak baca sebab ni adalah company yang buat monitor ni di Shenzhen, China dan itulah made in China. Alright. So dia punya monitor jenis bukan glossy dia anti-flare. Kemudian bersaiz 14 inci. Bahagian belakang ni kalau kita rasa dia diperbuat dia punya body kalau saya rasa kat sini diperbuat pada aluminium. Okey, daripada logam lah, aluminium. Saya rasa lah sebab dia sejuk ni. Dan dia punya kemasan adalah matte Okey. So kita tengok dia apa yang dibagi dalam kotak ni. Ni rupa kotak dia. Arzopa. Okey, belakang ni pun ada dia punya maklumat lah. Dia punya contohnya macam lifetime customer support, 30 days return exchange guarantee. Kalau dalam 30 hari kau beli monitor ni, kalau rosak kau boleh exchange one to one dan warranty 12 bulan, 12 month, 24/7 online support. 24 jam online support. Kalau ada problem boleh contact lah support. Okay, sedikit sebanyak belakang ni ada tulis inilah spek monitor ni 14 inci 1080p portable monitor. Kemudian ada QR code lah. Scan the QR code to contact Arzopa support. Alright. Jadi kalau kita lihat kotak dia pun memang solid lah. So kadang-kadang saya skeptical juga bila saya tengok brand apa ni. Biasa monitor kan brand-brand popular macam NEC, Dell ataupun yang macam saya beli sebelum ni, iaitu bukan Supersonic, apa nama dia? Sonic View.
Okay, Sonic View. Kemudian macam jenama Philips, Samsung. Tapi ni Azopa. Saya pun cuba beli juga. So bila kita beli, bila saya pegang memang solid. Memang puas hati. Memang orang cakap berkualiti lah. Alright. Jadi apa yang dibagi dalam kotak ni. Okay, ni rupa kotak dia, ada span dalam ni. Okay, monitor ni sebenarnya dia balut dengan plastik macam ni. Okay, plastik putih ni. Okay, dia bagi ni user guide. Kemudian dia bagi ni warranty card. Okay, dalam ni dia bagi 3 kabel. Okay, yang pertama adalah HDMI to mini HDMI. Okay, HDMI ni besar, ni kecil sikit lah. Alright, panjang dalam 1 meter kalau tak silap. Okay, kita tengok Kadang kabel panjang ni pun leceh juga sebab benda ni kan dia kecil, lepas tu dia ringan. Kadang-kadang kabel ni terlalu kacau lah. Okay, seterusnya ada kabel Type A to Type C. Ini untuk power supply lah. Korang boleh hidupkan monitor menggunakan USB pada laptop ataupun menggunakan adapter smartphone pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, panjang dia pun sama juga dalam 1 meter. Dan lagi sekali dia bagi kabel Type C to Type C. Okay, ni adalah untuk ni lah. Kalau korang menggunakan laptop yang menggunakan Type C, terus sambung pada Type C, tak perlu nak menggunakan HDMI. Okay, nanti saya akan tunjukkan lah dia punya function dia. Saya ada beli kabel yang lebih pendek untuk supaya kita sambung lebih mudah. Okay, ni dia. Okay, panjang 0.5 meter. HDMI to mini HDMI. Pendek Tadi tu panjang. Tengok. Separuh lah daripada kabel asal ni. Kemudian saya ada beli kabel Type C. Type A to Type C pun 0.5 meter. Okey, itu saja apa yang ada dalam kotak ni. Okey, jom kita on pada laptop. Saya akan menggunakan laptop Lenovo ThinkPad saya ni. Okey, mula kita kepakkan kaki dia ni. Kita letak. Okey, belah sini lah. Sebab dia punya port belah sini kan. Laptop belah sini. Okey, ni kabel HDMI. Dan ni kabel Type A to Type C. Alright. So, kita just on laptop dulu. Okey. First, kita pasang kabel USB A to Type C. So, dekat laptop, kita pasang pada port USB A. Kemudian, pasang port USB C ni dekat salah satulah port USB C pada monitor ni. Okay, ni kira power supply nampak dia akan nyala. And then kita akan pasang HDMI. Pastikan laptop korang ada HDMI lah. Kalau menggunakan SVGA tu, korang kena carilah dia punya converter. Okay, dekat sini kita pasang pada port HDMI. So dekat monitor ni pada port mini HDMI. Alright. Okay, tengok. Dia blinking. Lepas tu, okay, dua-dua skrin dah keluar paparan. Kita boleh extend ataupun kau nak duplicate skrin ni, tak kisah. Dia macam korang pakai ni lah, LCD projector ataupun monitor PC yang besar sikit. Alright. Okay, sekarang jom kita tengok dia punya kualiti dia. Okay, ni kualiti monitor dia. Jadi dia IPS kalau korang pergi ke tepi ni still boleh nampak lagi paparan. Sama juga macam laptop ni dia IPS. So kalau kita pergi ke tepi memang masih boleh nampak lagi paparan. Alright. Okay, sekarang saya nak tunjukkan lah kalau kita tak menggunakan HDMI sebab kadang-kadang terlalu bulky, banyak sangat kabel dekat sini nampak. Ada 2 kan.
Lagi-lagi kalau kabel yang asal tu memang bergulung-gulung panjang. So, kita boleh menggunakan Type C to Type C sahaja. Okey, saya akan cabut. Okey, kita ambil kabel Type C. Pasang dekat port Type C monitor Azorpa ni. Okey, yang ni tersambung pada Type C pada laptop lah. Okey, nampak dia menyala. Okey, tu dia. Just menggunakan satu kabel sahaja, Type C to Type C, dan korang sambung pada port Type C yang ada di belah kiri laptop ni bukan tempat yang charging tu. Yang charging tu memang dia menggunakan Type C juga. Tapi dekat sebelah ni dia ada satu lagi port yang nampak macam bukan Type C, tapi sebenarnya dia adalah Type C ada kat sini. Ini Type C untuk charging port dekat sini So korang boleh gunakan satu kabel Type C to Type C saja. Itu lebih mudah lah. Alright. Okay guys, jadi saya rasa itu sajalah tentang monitor ni. So saya recommend lah kalau korang nak beli. Harga pun tak mahal mana. Kadang-kadang dekat Lazada ataupun Shopee tu ataupun TikTok tu kadang-kadang ada sale kan. Pandai-pandailah korang beli pada harga yang lebih murah. Dia punya build quality memang saya kagum. Macam monitor mahal dan resolution screen pun memang Full HD lah seperti yang dia beritahu. Okey, dan monitor ni dia ada banyak variant ada yang 14 inci, 15 inci, 16 inci kalau tak silap. Dia menggunakan stand macam ni lah. Jadi benda ni portable, kalau korang nak bawa ke mana-mana, korang boleh dapatkan dia punya case, masukkan dan boleh bawalah ke mana-mana dengan sekali dengan laptop lah. Boleh masuk sekali dalam beg laptop. Jadi itu saja tentang monitor Azorpa 14 inci ni. Memang saya puas hatilah dengan monitor ni. Cuma mungkin kadang-kadang menyesal juga sebab dia kecil sangat. Tapi okey lah kan. Jadi kita dapat dua paparan lah untuk memudahkan kita buat kerja. Okey guys, jadi itu saja video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.